Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Car Legend ni. So hari ni saya nak buat satu lagi video 10 tour review. Yang ni Spark Mars 08. Jadi korang boleh dapatkan dengan The Cam. Okay, Spark Mars 08 ni adalah sebuah air tank lah, ataupun kemah angin yang pasang dia sangat senang. Korang pump dah settle. Memang sekejap je. Video lebih detail cara pasang korang boleh tengok video sebelum ni. Saya ada buat dia punya cara setup lah, 10 setup review. Yang tu saya tunjukkan lebih detail. Korang check dekat playlist, cari je playlist 10 review, dia akan keluar yang ni model Mars 08. Ok, so untuk video ni kita just nak tour, kita tengok apa cara yang saya set up, macam mana saya tidur bermalam dengan kemah ni. Ok, dari segi design, dia memang macam cabin tent lah. So bentuk dia petak, dia ada bumbung segitiga macam tu kat atas. Dari segi design pada saya memang cantik lah. Dengan colour dia warna hijau, dia nampak macam kemah askar sikit. Lepas tu ada juga warna hitam, warna kelabu, warna kakis, warna camo pun ada. Tapi kalau korang yang suka nampak askar-askar, warna army green ni memang cantik. Ok, dia punya pasang pun memang sangat senang lah. Korang boleh tengok video sebelum ni. Sebab dia just ada satu point saja untuk pump. Nak guna pump manual boleh, dia dah bagi sekali. Nak guna lagi cepat, boleh gunakan pump jenis bateri ataupun elektrik lah. Tu dalam masa beberapa minit je dah settle tanpa perlu berpenat-penat. Ok, Mars 08 ni dia akan ada dua bahagian. First kali dia punya belakang ni adalah dia punya kemah. Ok, depan tu dia punya shelter. So kemah ni nice lah. Ada untuk satu family yang minimal, yang medium lah, yang tak ramai sangat, tak sikit sangat. Untuk even untuk couple camping pun dia sesuai. Kalau korang camping dengan family, at least 2 dewasa, 2 ke 3 kanak-kanak, pada saya dia dah cukup selesa. Ok, ni dia punya kemah utama kat bahagian belakang ni. Dia akan pasang satu-satu. Okay, yang tu dia akan sambung kemudian. First kali akan setup ni dululah. Kemah ni pun dia size dia agak besar. Nak tengok size dia sangat senang. Dia dah letak dekat sini siap-siap. Okay, nampak tu 2500 adalah dia punya panjang ni, depan, belakang ke depan. Yang ni 2500 mm ataupun 2.5 meter lah, senang cerita. So dia memang panjang lah. So kalau letak tilam pun sampai situ dia ada lagi space. Lepas tu dia punya lebar 3200, maksudnya 3.2 meter. Lebar adalah lebar yang sini, dari sini ke sana 3200. Dia punya tinggi 2300 mm ataupun 2.3 meter untuk part yang paling tengah. Yang dari sini bawah ni sampai ke yang hujung atas tu. So tinggi lah. So normally dewasa dalam 1.7, 1.8, paling tinggi pun 1.9. So masih lagi ada space yang sangat luas dekat dalam. Ok, dari segi luaran dia ada tingkap dan juga pintu yang banyak lah. Tingkap besar dia ada kiri kanan sebelah sini. Tapi saya tutup cover dia, saya ikatkan macam ni untuk ada privacy. Untuk ventilation pun dia ada lagi, sebab dia ada space lah untuk air, angin masuk. Dekat belakang dia ada satu pintu dekat sini. Pintu yang kecil tapi dia panjang, so senang nak keluar masuk daripada belakang. Dekat tepi sini ada satu tingkap. Dia tak besar sangat tapi masih lagi okey. Even dekat sini pun dia ada lagi tingkap yang sama dengan sebelah sana tadi. Cuma yang ni saya tutup terus untuk lebih privacy. Ok, dari segi material dia jenis TC cotton lah. TC cotton, dia memang tebal. Kualiti jahitan dia pun nampak kemas. Ok, dia punya kualiti produk dia pun okey. Dia punya benda-benda kecil ni semua detail. Tali dia yang tebal, zip dia pun okey. Okay, memang cantik lah dia punya kualiti. Jahitan dia, material dia. Lepas tu dia ada chimney punya lubang kat situ. Kalau untuk korang yang camping dekat tempat sejuk lah. Lepas tu dia ada satu TPU tingkap kat situ. So kalau kita dari dalam boleh nampak view luar. Okay, kalau korang ada portable aircon, dia ada hose dekat sini. Lubang. Lubang hose. Lepas tu zip untuk kabel pun ada juga. Ok, tadi dah settle luar yang dia punya main tent, dia punya bilik tidur lah senang cerita. Yang depan ni dia punya shelter. Shelter ni untuk korang set up common area. Ok, untuk shelter ni dia sama size. Dia sama size, nampak? 2500 dia punya depan ke belakang. Lepas tu lebar dia 3200, tinggi dia 2300. So dia sama size. Size dia pada saya bila dah combine dia just nice. Kalau lekat tapak ni dia ngam-ngam elok je. Yang kena ikat tali sikit lah. Kalau korang camping kat tempat berangin, korang kena ikat tali tepi sini, nak bagi dia lebih kukuh. Okay.
Tapi kalau macam ni pun dia dah standalone, just pack dia punya tapak kaki sahaja. Okey, dekat depan dia ada satu pintu yang besar. Dia ada bukaan tengah-tengah dengan zip bawah. So dia macam T-shape punya pintu. Dia ada cover lagi, yang ni saya dah gulungkan. So kalau malam nak privacy boleh tutup habis. Okay, kalau nak ventilation boleh buka lah. Nak buka tinggalkan jaring boleh. Nak buka terus pun boleh. Okey, shelter ni pada saya dah cukup selesa lah. Sebab dia ventilation dia pun memang mantap lah. Dekat tepi dia ada satu tingkap ataupun pintu yang cukup besar. Nampak, boleh kata hampir keseluruhan adalah dia punya netting. Nak tutup terus pun boleh, dia ada cover. Yang ni saya dah gulung. Contohnya yang sana tu. Yang tu saya tutup untuk privacy lah. So dia ada option lah. Even nak ikat bawah boleh. Kalau ada pole pun boleh juga. Jadikan awning dekat tepi. Dia sangat fleksibel. Okey, oleh kerana dia punya tinggi ni 2.3 meter untuk bahagian tengah. So kalau orang dewasa masuk memang sangat senang. Tak payah tunduk-tunduk. Cuma dekat bahagian tepi dia rendah sikit. Kalau bahagian tepi kena tunduk sikit lah. Sebab yang tepi ni tinggi dia dalam 1.6 meter sahaja. Apa yang best dengan Mars 08 ni dan juga dengan blok pun sama juga. Dia punya shelter ni dia ada beam dekat atas ni. Kalau airtime lain mungkin tak ada. Yang ni dia ada beam, so membuatkan kita punya structure shelter ni pun dia sama kukuh dengan airtime. Okey, cuma yang beza Mars 08 dengan blok adalah dia punya shelter wajib sambung dengan dia punya tent. Dia tak boleh standalone sebab dia punya tiang dia ada yang depan saja. Yang dekat bahagian belakang ni dia tak ada sebab dia akan attach. Yang ni dia zip, so dia akan menumpang lah tiang kemah ni yang sini. Tapi dia ada beam sendiri kat sini. Tapi dia dah cukup kukuh lah sebenarnya. Okey, yang bestnya dalam ni memang selesa. Korang nak gerak bebas macam ni boleh. Even kat sini pun masih lagi okey lah. Walaupun dah kena kepala sikit, boleh pusing-pusing. So kalau kita family dalam 4-6 orang, boleh bergerak mingle around dengan selesa lah dekat dalam ni. Okey, dekat tengah macam biasa dia ada satu hook. So nak sangkut kipas ke lampu boleh. Dekat tepi ni pun ada juga. Okay, dekat setiap corner ada. So korang bolehlah gantung nak dekor-dekor ke apa, semua boleh. Yang bestnya sebab view dia memang cantik lah. Kalau kita buka dia punya tingkap bahagian luar, tinggalkan jaring saja ataupun nak buka open, so korang boleh nampak view yang boleh kata 180 lah. So kalau ini pun buka, so memang cantik. Okay, so ni pintu dia punya bilik. Bilik dia pun kemas, dia punya pintu dia besar. Lepas tu dia boleh tutup kalau nak privacy. Nampak, yang ni saya dah gulung. Kalau buka kita tinggalkan jaring sahaja. Kalau nak privacy kita boleh gulung. Even dekat sini sebenarnya boleh je kalau nak tidur gunakan camping bed ke apa. Okay, ni dia punya zip. Zip dia smooth. Cuma saya rasa kalau penambahbaikan yang diorang boleh buat adalah kena letak satu zip pula. Kena ada satu tali. Sebab zip macam ni dia kadang-kadang tangan kita licin, dia senang terlepas. Lagi-lagi untuk korang yang tak berapa nak tinggi kan. So kalau ada zip pula, korang boleh tarik tali, lagi mudah lah. Okey, nak masuk bilik dia pun sangat mudah sebab dia tinggi. Nampak? Memang best lah. Tak payah nak tunduk-tunduk. Korang boleh masuk dengan selesa. Bilik dia pun selesa sebab dia sama saiz dengan shelter tadi. Yang ni sebenarnya boleh letak dalam 2 tilam queen. Saya just letak satu saja. Dekat atas ni pun ada tingkap. So kalau nak bagi terang boleh buka. Kalau panas boleh tutup lah. Dan boleh dapat view kat luar. Kalau malam cantik boleh nampak bintang. Okey, karpet ni pun dia ada aksesoris dia, tapi kena beli asing lah. Dia punya size just nice saja. Dia ikut tapak kemah ni. Tapi bila pijak tu memang sedap, selesa. Dia macam baldu-baldu sikit. Kualiti dia cantik lah. Kalau nak beli ni pun boleh, dia ada jual asing. Okey, dia punya size ni boleh masuk 2 tilang queen. Okey. So korang boleh letak sebelah-sebelah lah. Kena letak menegak macam ni. Cuma kalau letak 2 tilang queen, dia akan mengganggu sikit pintu ni untuk keluar masuk. Okay, tapi kalau korang camping berdua, the best adalah korang set up tilam menegak gini. Lepas tu sini ada satu laluan. Kalau korang nak keluar, nak ambil barang kat kereta ke, memang sangat mudah. Okay, even kalau korang dah letak 2 tilang queen, dekat depan ni masih lagi ada space. Kalau nak letak barang ke, nak letak rack, nak letak aircon kat sini pun boleh. Sebab dia dah ada dia punya lubang ni tadi. Okay, macam ni saya set up. Simple je lah. Satu tilang queen ni tadi saya letakkan melintang begini. Lepas tu ada satu rack untuk letak saya punya post station. Dan juga saya punya bag dekat tepi sini. So tu je lah saya punya tent tour review pasal kemah Spark Mars 08 ni. So overall pasal dia adalah sebuah air tent yang best lah. Kalau untuk saya personally memang saya suka.
Saya suka dia punya size, dia punya flexibility, dia punya jahitan dia kemas, warna dia pun cantik. Okey, cuma memandangkan kita orang camping dekat sini dia tak ada hujan, jadinya tak dapat nak buat waterproof test. Dan juga sebenarnya dia ada bagi satu lagi rain cover dekat bahagian atas. In case kalau korang camping musim hujan ataupun korang dijangka hujan yang lebat dan berterusan, better korang pakailah dia punya rain cover. Tapi kalau korang camping time panas macam ni tapi hujan tiba-tiba sekejap-sekejap, just set up macam ni pun boleh, tak ada masalah, hujan memang tak masuk. Ok, so kalau korang berminat nak dapatkan Mars 08 ni daripada Spark, korang boleh dapatkan dekat The Camp lah. So The Camp adalah penjual kemah ni, dan juga dia ada jual juga kemah yang lagi besar tu. Harga dia pada saya memang sangat-sangat berbaloi lah, sangat berpatutan dengan apa yang korang akan dapat. So kalau korang berminat nak dapatkan, korang boleh check dekat video ni, ataupun kalau korang nak beli direct dekat The Camp pun boleh, kedai diorang dekat Ipoh. Ok, itu saja saya punya 10 tour review kali ni. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.